Imam baca Al-Fatihah, dia baca Fatihah balik. Bila imam dah sebut amin, dia tak sebut amin. Ataupun dia baca doa iftitah, so dia tidak ikut aminnya imam. Baik, bila kita sebut amin dalam solat ni, kita kena sedaya upaya berusaha untuk amin kita ni, amin dalam solat ni serentak dengan imam. Fadilatnya sangat besar, diampunkan dosa, didoakan oleh malaikat barang siapa yang aminnya serentak dengan aminnya imam. Ada orang dia tak ambil berat pada perkara ini. Dia macam mana bila dia solat, imam sebut amin, dia tengah baca Al-Fatihah. Kadang-kadang ada orang macam tu, dia imam baca Al-Fatihah, dia baca Fatihah balik. Bila imam dah sebut amin, dia tak sebut amin. Ataupun dia baca doa iftitah, so dia tidak ikut aminnya imam, maka dia kerugian satu fadilat yang sangat besar. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya imam, maka akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlepas satu perbuatan sunat yang sangat penting dalam solat ini. Disebut ini adalah sunat yang ke-72 daripada 500 sunat di dalam ibadat solat. Masya Allah, bagi saya ini satu buku perkongsian yang sangat baik dari segi pandangan mazhab Imam Syafi'i kita. Siapa yang nak limpahkan pahalanya dalam satu-satu solat, maka dia belajarlah perbuatan-perbuatan sunat dalam solat. Orang yang memperbanyakkan perbuatan sunat dalam solat, bezanya pahala dengan orang yang tak buat. Jom kita dapatkan, kita ada 500, kita catat. Satu ni aku nak praktik betul-betul. Dapat ilmu kedua, praktik betul-betul. Dapat ilmu ketiga, praktik betul-betul. Jom kita belajar. Bahkan disebutkan terlampau banyak sunat-sunat dalam ni. 30 sunat ketika memberi salam. Muka surat 114. Nak bagi salam saja ke kanan, ke kiri tu ada 30 pahala boleh kutip. Sangat detail diceritakan dalam buku ini. Jom siapa nak dapatkan sekarang.